Ali membeli secawang kopi dengan harga RM13.25 yang termasuk cukai perkhidmatan 6%. Hitung harga asal secawang kopi. Okey. 6 per 100 darab dengan harga asal. Betul tak? Darab dengan harga asal. Sama dengan. Okey. Ini harga selepas cukai. Tu harga. Okey, harga asal. Nak tahu harga asal maksudnya harga selepas cukai. Tolak dengan harga asal. X. Boleh faham situ? 6%. Okay, kita nak dapat, nak tahu cukai tu jumlah sini. 6% darab dengan jumlah harga asal sama dengan jumlah termasuk cukai tadi tolak dengan harga asal. Boleh? Okey, kemudian awak guna shift solve lah. Dapatkan nilai X. Okey, shift solve. (6/100) darab alpha X alpha soft 13.25 tolak alpha X. Okay, shift solve sama dengan awak akan dapat RM12.50. Okay, so awak dapat sini satu markah untuk cara kerja dan sini satu. Okey. Boleh. Okey, untuk B. Kamala memiliki sebidang tanah berkeluasan 14 meter darab 21.5 meter. Okey. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan adalah RM27 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai dalam RM yang perlu dibayar oleh Kamala setiap tahun. Okey. You darab je lah. 14 darab 21.5 darab dengan harga 1 meter persegi 0.27. Okey, berapa dapat? Okey, 14 darab 21.5 darab 0.27. Okey, awak jangan buat dalam pecahan. Ringgit mesti dalam perpuluhan. Mana saya tinggal tu? 14 tak? Saya 14. RM81.27 sen. Okey. Ini satu markah. Ini satu. Boleh? Boleh. Okey, boleh.